Saya sponsor, tak apa. Encik Frederick, apa khabar? How are you? Steven Sim. Umur berapa? 49. Muda lagi. Kalau perlu boleh pergi rehab di Melaka, kita bayar. Kapal terbang, tiket semua kita bayar. Melaka dia punya teknologi canggih. Sama ada aunty ke uncle pergi sana, saya sponsor, tak apa. Pergi sana, you jaga dia, bagi dia rehab di sana, bagi dia cepat sikit sembuh. So dia bulan-bulan dapat pension ilat RM1,200 satu bulan. Bulan-bulan dia akan dapat lah. Kemudian kita juga bagi bantuan ni wheelchair, bantuan ini diapers, dan juga ni sedikit, hantar sikit kotak makanan lah hari ini. Ini saya sama YB. Kasih ini special ya, ini special. Jaga diri baik-baik. Okey, masih muda lagi, boleh lagi. Okey, Mr. Frederick. Be strong, be strong. Apa khabar? Hai. Halo. Brother Stephen. Saya pun Steven Sim. Apa khabar? Baik. Ini YB Jenny Lasimbang. Dia juga dapat manfaat Pekeso. Bulan-bulan RM1,200 lah lebih kurang. Dia pension ilat seumur hidup dia akan dapat. Kemudian kita juga bagi bantuan ni wheelchair. Kita juga bagi bantuan satu mesin. Itu mesin RM2,800 CAPD mesin. Dan satu lagi, bulan-bulan kita bayar RM240 untuk satu injection. So Pekeso jaga. Ini sikit dari saya dan saudari Jenny, RM1,000. Jaga diri baik-baik. Okay, take care. Jaga diri baik.